Tapi mereka pun aku cari juga. Tak apa, Wais. Biar kita kena tangkap sama-sama. Saya pun tak takutlah. Hamboi. Semua nak berlakak hebat je. Baguslah. Kalau macam tu, senang sikit kerjaku. Mengawal. Tuan, tangkap 3 ekor budak ni. Simpan mereka dalam penjara. Baik, Tuan. Lepaskan mereka. Mana semua orang? Aduh, malu betul lah. Baru betul. Lepaskan mereka. Kalau aku tak nak, apa kau boleh buat? Lompat tadi pun dah salah tempat. Aku ada ni. Wais, ambil. Ahmad, Aduh, salah balik dah pula. Terima kasih banyak-banyak ya cik-adik. Buat susah-susah je bagi hadiah. Jangan belagak lah. Serangan saya berani lagi. Hari ini memang hari malang untuk kau lah adik. Buat semua benda tak kena. Yelah, anggaplah kami serah diri. aduh. Maafkan saya, Wais. Entah apalah silapnya hari ini. Semua benda yang saya buat tak menjadi. Tak apalah, Ahmad. Jangan takut. Allah sentiasa bersama orang yang benar. Selamat datang ke istana aku. Tak nampak macam istana pun. Memang taklah. Ini kan penjara. Kita kena tidur kat sini ke? Pastilah. Inilah rumah baru kamu semua. Cantik tak? Tak nak. Saya tak nak tinggal sini. Sabar, Ahmad. Sabar. Ingat pesan saya tadi. Bang, saya budak kecil lagi, bang. Takkan nak duduk dalam penjara juga. Bang, tak ada ke tempat lain? Makan berapa kali sehari? Bang, jawablah soalan saya. Kita makan berapa kali sehari? Seumur hidup saya tak pernah tahu saya masuk penjara. Sama lah dengan saya pun. Kenapa awak boleh tenang ke? Tak takut ke? Kan saya dah cakap pada awak tadi, Allah akan sentiasa bersama dengan orang yang benar. Buat apa nak takut? Mana gengsi? Buka.